Apa yang harus dilakukan oleh kementerian selain daripada untuk negeri ialah menyenaraikan seperti yang sudah ada dan tersenarai semua projek, ya, beberapa ratus projek atau mungkin ribu di negara kita, ya, dan pastikan kita rekod prestasi mereka, ya. Dan kalau ada, jangan tunggu sehingga selesai. Dan si Alex tahu benar, kita kata kalau kita ambil sikap yang lebih keras lah terhadap kontraktor kalau agak sambil lewa dan lambat, untuk pastikan projek itu dilaksanakan mengikut jadual. Jadi ada di peringkat kementerian itu bulanan pantau cara teliti dan terus ambil tindakan. Kemudian yang diuruskan di peringkat negeri, baik Sabah ke Sarawak ke Perlis ke Kelantan, supaya projek itu dijalankan mengikut jadual. Kadang-kadang saudara lebih mengerti apa yang diperlukan di bawah daripada perancangan di atas. Jadi pegawai yang turun ke bawah, sebab itu kita ambil kampung angkat, sejati madani itu kerana kita tidak mahu di-disconnect di antara di atas di Kuala Lumpur itu dengan di Cokok Tokun. Ya. Jadi sebab itu bila sudah ke bawah, beri ruang. Saya minta KSU umpamanya beri ruang pada pegawai, termasuk yang rendah, untuk beri feedback, bukan saja setakat projek, tapi cadangan mereka. Kadang-kadang kita kata buat sekolah, projek dia lulus, tapi bila dia turun ke bawah, dia tengok jalan tu teruk. Itu tak masuk dalam projek. Jadi beri ruang kepada pegawai daripada rendah itu untuk submit pandangan mereka. Bukan semestinya dalam proses dan prosedur yang sedia ada. Dan kita beri pertimbangan. Ya. Dengan cara yang sedemikian, kita bekerja sebagai satu pasukan, dan saya percaya penuh pada menteri dan juga timbalannya KSU-nya untuk terus memantau dan menjadikan KKR ini dengan prestasi yang membanggakan. Suara Rakyat.